Hai korang, hari ni saya nak share resepi ayam goreng celup tepung dan juga cara untuk buat kriuk yang rangup. Makan dengan nasi kosong, lagi sedap jika ada sambal goreng dan tambahkan juga telur mata. Selain makan dengan nasi, nak makan dengan pulut pun sedap. Nak cicah dengan sos cheese ataupun ratah begitu saja. Apa lagi? Jom tengok cara saya buat. Untuk buat ayam kecil-kecil, saya gunakan isi ayam. Boleh gunakan mana-mana bahagian ayam yang korang suka. Potong dadu dada ayam. Untuk bahan perapan, kita akan tumbuk sedikit halia, 2 ulas bawang putih, sedikit lada hitam, sedikit lada putih. Kemudian kita tumbuk sehingga lumat. Masukkan bahan tumbuk ke dalam bekas ayam. Kita masukkan sedikit cuka untuk melembutkan isi ayam. 1 sudu makan sos tiram, 1 sudu kecil stok ayam, gaul rata. Lebih senang gaul pakai tangan. Masukkan tepung gorengan ayam. Saya gunakan 2 jenis tepung Bistari, yang original dan juga yang pedas. Masukkan juga sedikit air. Kata orang tua, nak lebih sedap, masukkan air ke dalam lesung batu yang kita gunakan menumbuk tadi. Gaul sebati. Kemudian perap lebih kurang 1 jam sebelum kita mula menggoreng. Tutup dan simpan dalam peti sejuk supaya ayam kita kekal segar. Sekarang masa untuk kita menggoreng. Masukkan 2 jenis tepung Bistari ke dalam bekas. Gaul rata kedua-dua tepung. Ayam yang kita perap tadi masukkan ke dalam tepung. Salutkan ayam dengan tepung. Lebihan tepung yang kita gunakan menyalut ayam tadi, tepung ni kita akan bancuh dan buat kriuk-kriuk. Masukkan sedikit air, bancuh adunan tepung, kacau sebati. Adunan hendaklah cair seperti mana dalam video. Sekarang kita akan menggoreng ayam. Masukkan minyak. Minyak dah panas, bolehlah kita mula menggoreng. Semasa menggoreng, kita balik-balikkan. Dan bila ayam sudah bertukar keperangan, bolehlah kita angkat dan toskan. Untuk buat kriuk, renjiskan adunan ke dalam minyak panas. Goreng sehingga bertukar warna keperangan. Dan bolehlah angkat.
dah pun siap ayam goreng celup tepung dan juga kriuk. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.